So hari ni pagi ni aku dekat R&R Rawang. Aku dapatkan aku punya breakfast aku untuk pagi ni. Kopi dengan lotion. Boleh lah kat restoran. Kita tunggu nanti. Okay, sampai. So sekarang aku dekat orang tengah tu kat mana. Siapa yang biasa kat arah Pahang tahu aku kat mana. So hari ni aku buat ride solo ke Cameron Highland. Dia random. Sepatutnya planning aku nak ride dengan Naim. Tapi bukan ke Cameron lah, ke Kelantan untuk hunting sungai-sungai kan, hidden gem yang dekat Kelantan kan. Tapi sayangnya dia ada bercuti dengan family lah. So dia punya family dah booking percutian. So tak boleh buat apa lah. So aku pun macam nak release tension. So aku ride solo lah ke Cameron. So let's go. So let's go ke Tanah Rata. Baru sampai. Jadi dah tinggal handphone atas motor. Bodoh siap tu. Tapi cuaca sini sejuk so. Aku menggigil. Okay, let's go. Next destination. Sejuk Aku tak tahu kat mana sebenarnya. Aku sebab confirm target aku nak pergi ke Flora Park. Ingat dah sampai, rupanya salah masuk. Tak apa, kita pusing sekejap. So macam souvenir punya kedai banyak. First time juga ni aku jalan seorang-seorang ni. Tadi aku makan dekat Opah Strawberry and Jam. Kurang lah kat ni. Nasi lemaknya biasa-biasa je lah. Rasa boleh bagi rating 6 atau 7 lah. Ataupun 5. Biasa sangat lah. Tak tahu apa yang sedap. Tapi okey lah untuk buat hilang rasa lapar tu, ngam-ngam lah. Okay. Tapi sumpah aku rasa kuat gila. Tak pernah aku buat vlog seorang-seorang. Jalan seorang-seorang. Aduh macam mana ni Tapi aku tengok strawberry macam nak beli sikit lah nanti. Mungkin on the way balik nanti kot. Ni aku pusing dulu. Ambil gambar ke apa ke. Ada alpaka tu. Jom lah ke Flora Park. Let's go. Okay. Let's go. Flora Park. So motor kena parking depan. Kena jalan sikit lah dalam 800 meter. Aku memang main terjah ni pergi ni. Memang tak ada buat research apa. Tapi
Wah, cuaca memang sejuk tu. Dengan angin yang lepas tu gerimis sikit. Kalau korang tengok ni lah. Sekejap. Oh, dia punya kabus tebal gila bhai. Memang sejuk lah. Naik motor kalau tak pakai glove, weh gigil lo tangan. Aku tadi hampir-hampir kejang tangan. Tengah main apa? Main clutch kan, boleh kejang lo. Hampir-hampir cramp tu. Nasib baik lah tak cramp. So, let's go. Nanti kita tengok apa yang ada dekat Flora Park tu. Tapi aku tengok TikTok macam tempat-tempat bergambar je lah. Tapi cantik. So aku nak pergi kat. Sebab nanti mungkin yang ni last checkpoint dekat atas kot. Lepas tu aku patah balik ke bawah kot. Sebab aku cadang nak keluar sebelum hari gelap. Sebab jalan memang banyak selekoh. Ha? Online lah? Oh ya ke? Lah. Oh ya, waktu ni tunggu. La ilaha illallah. Lah ingat beli tiket bawah. Ya Allah. Tak apa jalan lah. Ha? Oh ya? Oh. Motor makin jauh. Jalan sini dah 800 meter. Okay. Damn. Patah balik. Sebab beli tiket tu dekat atas tu, kepala otak dia lah. Aku ingat jalan ke bawah nak beli tiketnya. Tak apa, exercise sikit lah. Jogging. Let's go. Kalau ada kasut jogging sedap sikit ni jogging. Tak apa, alang-alang kan kita jogging. Let's go. Okay, kau tengok bila kau main terjah je macam ni lah. Tak apa lah. Okay. Have fun. Okay, dah santai. Sekarang kau apa? 12.50. So nak tak nak kita kena cepat sikit lah. Sebab aku cadang pukul 3 aku nak gerak ke bawah. Nak caw. Tapi okay, penat. Apa? Aku ingat beli tiket kat bawah. Siut dah. Padahal tadi aku dah pergi lah tadi. Kat tempat dia punya souvenir shop tu. Tak tahu pula kena beli tiket kat atas. Patutlah aku perasan ada line up panjang tu tadi. Aku ingat pun benda. Siut lah. Jom lah beli tiket tu. Ciao. Kepala otak lah ada pergi jalan. Patut RM50. Let's go. Yang kelakarnya kan, orang lain datang dengan family, dengan partner, dengan kawan kan. Aku seorang-seorang anjay. So kita enjoy lah. La ilaha illallah. Pusing sini balik. Aku ingat ke mana jalannya. Aku yang U-turn balik tau. U-turn balik dekat pintu masuk. Siut lah. Barai lah aku. Hari ni macam-macam. Tadi dah weh jatuh. Weh licin. Kau nampak macam hal. Tadi masa cakap kena beli tiket tu, aku ingat dekat yang bagi nakal sekali tempat souvenir shop.
sekali dekat tempat aku pakai motor tu ni, dekat tengah-tengah. Siut dah. Ya, kita pusing dulu. Aku pun tak tahu apa lagi dalam benda ni. Aku just tengok sebab benda ni cantik sebab tu aku masuk. Tiket RM50. So dia ada dia punya transportation yang akan angkut korang daripada pick up point shuttle ke floor rapaknya. Sebab dia tak allow untuk korang jalan kaki ke atas. Sebab jalan dia memang macam sial lah. So sekarang dah pukul 2. Aku rasa aku nak start gerak turun bawah kot. Kalau korang tengok aku berpeluh macam saja dia buat konten lompat tali. Lama lah tak post kat TikTok pasal lompat tali. Tapi skill tak berubah. Skill yang sama. No improvement. SD sedar diri. Jom lah, let's go. Kita gerak ke bawah lah kot. Aku tak tahu lah, aku macam nak try balik ikut Bentong. Tengoklah nanti macam mana. Let's go. Just look the weather though. Sumpah sejuk baik. So sekarang aku dekat Stella Cafe. Sebelum aku last checkpoint lah, last destination aku sebelum aku balik ke Kelang. Tak banyak tempat aku pergi tapi bagi aku puas hati lah sebab aku dapat release tension sikit. Tapi dia punya mushroom soup dengan di bawang dah sedap. Dengan latte dia. Nama latte dia sedap. Mantap. Bye-bye. So settle kita punya ride solo to Cameron. Sekarang aku dekat Arena Tapah. So aku rasa sampai situ je lah kot kita punya vlog santai ride to Cameron. Sebab aku sempat keluar sebelum malam, sebelum gelap. Kalau tak aku pisang, tak nampak jalan. So bye bye.